Sejak 10 tahun lalu, penduduk di RPT Batu 10 Cepur Indah dan Kampung Hijrah di Cemor, Perak berdepan masalah gegaran susulan letupan kuari berdekatan kediaman mereka. Dakwa penduduk gegaran semakin kuat kebelakangan ini dan dibimbangi mengancam keselamatan mereka. Menurut penduduk, kehidupan mereka tidak lagi tenang ekoran operasi kuari yang semakin kerap berjalan antara 8 pagi hingga 5 petang setiap minggu. Situasi itu menyebabkan beberapa rumah berdepan isu retak di bahagian dinding dan siling. Salah seorang daripadanya, Harun Aziz, berkata walaupun rumahnya dibina menggunakan konkrit grade C25, namun ia tetap bergegar setiap kali kuari yang berjarak 200 meter dari rumahnya itu diletupkan. Rumah saya selalu bila bola letupan tu, dia punya perabung simen tu gegar, jatuh. Dia pecah. Jadi pecah, kan saya buat lagi. Lepas tu meletup lagi, pecah lagi. Jadi beberapa kali lah saya panggil orang upah simen balik, buat balik lah. Kemudian yang terbaru ni memang saya rasa geram sangat lah. Saya tengah tidur dalam pukul 10, katil saya goyang. Bumbung rumah pun goyang. Lepas itu isi saya dah bising tu. Ada letupan-letupan ni. Saya kata saya tunggu je lah, tapi memang ada lah. Sebab saya tengok simen tanpa perabung rumah jatuh ke bawah. Bersepah jatuh ke bawah. Katanya, situasi itu boleh mengancam nyawa kerana rata-rata penduduk adalah warga emas. Dakwa penduduk, aduan telah dibuat kepada pihak berwajib namun tiada sebarang tindakan diambil. Rumah saya sebenarnya saya duduk sini 2010 start ni kan. Masalah aliran sungai belakang rumah saya tu, masa tu dia tak ada sungai pun, yang aliran kecil je. Dalam tempoh dari 2010 sampai 2016, sungai tu dah dalam. Hakisan dari kuari tu dia merebak habis. Saya punya dinding ni pagar rumah runtuh. Saya dah buat aduan pada GPS, DBI, dia pun melawat, tak ada apa-apa tindakan lah. Resah dengan masalah itu, penduduk kemudian membuat aduan kepada ahli Dewan Undangan Negeri Adun Manjoy Muhammad Hafiz Sabri dan berharap isu berkenaan dapat diselesaikan. Sementara itu, menurut Muhammad Hafiz, maklumat dan aduan yang dikumpul akan dibawa ke pihak berkaitan bagi memastikan siasatan menyeluruh dilaksanakan. Saya akan dapatkan betul-betul maklumat yang tepat daripada JMG, daripada PTG. Ini tiga pihak lah, JMG, PTG, PDRM. Tiga pihak ni ada tanggungjawab untuk memastikan permit yang dikeluarkan ini macam mana, dan pihak yang buat projek ni adakah dia menepati syarat yang telah pun ditetapkan. Yang kita bangkitkan di sini adakah mengikut syarat tersebut, dan bila berlaku macam ni, apa tanggungjawab yang mereka berikan kepada rakyat. So kalau berlaku macam ni, adakah sepatutnya mestilah ada pampasan kepada penduduk, dan rumah kita rosak disebabkan kegiatan projek kuari di belakang ni. Katanya isu itu perlu dipandang serius ekoran melibatkan keselamatan penduduk. Selain memberi tumpuan kepada aspek keselamatan dan kebajikan penduduk, lawatan itu turut meneliti kesan aktiviti kuari terhadap alam sekitar di kawasan berkenaan.